kerja-kerja proses pembersihan yang telah sekarang berlangsung sebelum majlis perkahwinan Irfan. Hari ini hari Rabu, tinggal Rabu, Khamis, Jumaat dan juga Sabtu, di mana ikutkan majlis akan bermula pada hari Jumaat malam, majlis akikah cucu saya. Jadi nampaknya bibi sedang mengemas, membersihkan lantai. Jadi tempat garaj ini dijadikan tempat orang lepak-lepak. Kita akan bentang kapet ataupun tikar untuk orang boleh bersantai. Dan di depan, kat depan belah sini pula akan ada sedikit kemah kecil bersama kursi untuk saudara mara kita duduk bersama. Dan kat sebelah ni rumah Cik Apuk. So tempat ini akan dijadikan tempat ghazal dan juga tempat orang bermain alat-alat muzik tradisional bagi silat. Ini pula adalah kemah bagi makan beradab. Okey. Dan seterusnya kalau kita tengok kat sini adalah kemah majlis utama yang akan tempat semua tetamu menyambut selera bila di hari majlis tersebut. Jadi ini adalah rumah Hajah arwah Allahyarham Hajah Kasum dan Haji Jaafar, Cikgu Jaafar. Ini adalah rumah yang kita gunakan untuk majlis perkahwinan ini. Okey. Jadi inilah dia suasana yang ada pada pagi ini, iaitu pagi Rabu. Ini pula adalah 3 periuk berisi telur pindang yang telah siap, yang akan dikeluarkan pada hari ini, jam 4 petang. Okey, inilah kemah, mana kemah utama untuk tetamu-tetamu menyambut selera. Sini terdapatnya 246 kemah, dan di seberang sana pula terdapatnya 6 kemah. 6 campur 6, jadi ada 12 kemah keseluruhannya. Dan itu adalah jalan masuk utama menuju ke majlis perkahwinan tersebut. Okey, dan inilah suasana hari Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu. Aduh ayah. Di mana letak mana? Dekat sana. Aduh. Saya nak mandi kan? Bukan main dekat. Saya. Kita larut dah. Nak ada bukan 4 ke kaki kau? Bilang baju dapat lah. Ya, oh tanya Saiful. Kita dah kangkang dia datang. Kita kangkang. Tak nak puas dengan gaba-gaba ni ha. Celup terus dah siap inai. Tak payah inai-inai lagi. Mana dia jadi pun dia naik kanan. Telur pindang dah siap. Sana ada pecah tak? Ada. Macam ni boleh kan? Buka kan dia.
So supplier kemah start datang. Kemah pula, pelamin datang untuk buat setting pelamin. Kak pergi makan tak? Besok dia ada masa lagi. Tak nak. Kedut muka dia. Stres. Stres ajal. Saya batuk kenapa? Ni. Eh. Mana ambil barang tu? Barang tu. Hai. Oh. Hai. Kau diam je dekat ni. Hai. Depan kan ada. Oh, baik. Hai. Apa lagi je lah? Tun. Okey, jadi pelamin telah separuh siap. Tapak kek kan dah ada lah, tapi tak fully lagi lah. Ada sedikit touch up sana sini yang perlu dilakukan. Okey, ini adalah pelamin angan tak sudah. Tunggu je, kena elektrik. Baik. Boleh angkatlah bunga. Ni tadi dia tutup. Orang suka buka. Sebab dia ada luar tu nampak kan? Tak ada terhalang. Hei, nak runtuh ada ni kan? Panggillah Elon tu ni. Tadi dalam rumah. Tadi rumah semayang isyak kat luar. Kau dulu sekolah mana ni? Untung. Dekor sekarang. Duduk-duduk. Berjumpa telur tak? Ini hal sebabkan orang inilah semua menjadi kelang kabut. Kelang kabut. Dia rasa macam kucing. Macam dia nak bunuh anak kucing. Selian. Adik Ican mana? Adik Ican? Mana adik Ican?
Kemudian pantai. Hei. Suara. Tutup dulu kita. Inilah yang cakap tadi ya? Ha? Ni yang cakap tadi. Ayah dia cakap eh? Dari sekali lagi buat dia belajar. Panjang buat lah kan belajar. Macam mak itu. Aku malu kan? Macam lampau kan? Allah selamatkan kamu. Selamatkan kamu. Baik-baik. Allah selamatkan Sarah. Allah Selamatkan kamu. Okay, beratur. Kasih hadiah masing-masing beratur. Cepat ucapan. Ucapan. Macam mana tu jatuh? Siapa pula? Buka. Wow. Buka lah dalam dia. Buka ke? Buka lah, betul ke? Yang ada surprise. Kita buka. Sekarang dalam kucing. Ajak belah. Aku. Wah. Saya dah. Lambat tu buka. Nurul. Ya, entah satu kali. Saya Ha? Sayang. Sayanglah. Ambil raya. Raya. Ni sedikit. Baik, Sarah. Ketiga, empat menang. Ganti kepala tu tadi. Kalau boleh ganti. Tapi enggak. Hari ini 2 hari sebelum hari berlangsungnya 31 hari bulan merupakan hari perkahwinan di antara Lik. dan apakah perasaan? Nurul kau pula. Nurul. Cakap majlis perkahwinan. Okey, saya mengucapkan Selamat. pengantin tak berapa baru daripada kami keluarga Haji Sidik untuk Ipan dan Seri. Okey, bye. Dah tertinggal. Dia ada kuah dia, tapi tu pun dah manis. Sedap lah tu buat sendiri ke beli? Ya, buat sendiri. Sedap ah. Ajarlah saya pun dah sepi. Dah tahu saya pun suka dah sebab Kak Abuah. Dah tahu saya pun suka Kak Abuah. Saja disimpan tak buat hidang kat orang kata. Dah satu dah tu balang habis. Sana tu. Tak ada pun. Anak perempuan dia semua ada lah. Lelaki saya pun, adik saya pun semua ada. Anak kahwin Encik Muhammad tu. Aku memang tak boleh ingat lah. Bila kau buat macam tu. Mana Abang Saiful? Ha? Mana Abang Saiful? Saya YouTube lah tengok. YouTube Abang Saiful. Nama apa? Saiful Nahar.
Kenapa kau pilih